Jangan hanya kita ni bersemangat untuk buat ibadah, tapi tak ada ilmu. Ingat syaitan ni nak hasut, nak ajar dan ajak kita benda maksiat aja ke? Orang yang bersemangat buat ibadah pun, tapi tanpa ilmu, akhir boleh diselewengkan. Betul? Betul-betul nak cakap. Tengok video, bukan video, filem yang dibuat oleh Erma Fatimah baru. Ya, tajuk bid'ah tu kan. Katanya Indonesia lah mendapat tontonan paling tinggi. Dah ada setengah-setengah orang dia tak suka pada filem tu. Saya pun tak tengok lagi, tapi duk baca komen-komen orang apa tu. Oh, hangat juga dalam seminggu dua ni. Dan kata producer dia lah. Dia producer ke pengarah? Dia producer kot lah. Dua-dua kot. Ya. Ni berasal dari pengalaman dia sendiri. Dan Ana personally percaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Ana pernah bersama Erma Fatimah. Pecah rahsia. Ustaz pelakon ke dulu? Anak ni nampak je muda tuan, pengalaman alhamdulillah lah agak luas. Muda lagi kan. Misal tak ada ke muda. Anak pernah bersama Erma Fatimah. Cuma mungkin dia tak kenal anak lah masa tu anak muda lagi, tahun 1999 anak rasa. Tak 98, 99 lah, tahun 99 lah. Masa anak first year di main campus UAE dulu, anak pernah membantu lah. Pasal anak kan daripada matrik sampai main camp, anak rajin kerja. Malam-malam kerja, satu ahad kerja. Anak bekerja tuan. Daripada zaman sekolah rendah, sekolah menengah. Masuk universiti pun matrikulasi sampai main camp. Tak percaya, tanyalah kawan-kawan anak. Ya? Orang semua cuti siang balik, anak duduk hostel seorang. Sampai ada kata, kau tak takut ke? Takut apa? Patut hantu takut aku. Patut aku khalifah. Nak takut gapo pelik sungguh aku. Bagi anak kalau dia nak takut-takut ratu ni sama ada dua je. Pertama sebab dia tu memang penakut. Kalau berani tak ada. Tak ada tuan. Yang kedua, memang dia perhatu juga. Lepas tu aku berani kacau dia. Pasal satu geng. Ya? Itu khalifah nak takut kalau ada pelik tu. Ya? Baik, masa apa cerita hantu tadi nak cerita apa sebenarnya? Tadi kan. Anak memang dulu suruh rajin bekerja tuan. Sebab belajar universiti ni zaman anak dulu lah. Banyak masa free. Banyak masa terluang. Ya. Kadang-kadang duk habis masa tengok TV, main game. Betul bukan nak ni. Sekarang anak tak pastilah. Tapi zaman anak dulu lah. Belajar bukannya 10 jam satu hari. Belajar satu hari minimal 3 jam je. Ya. Kadang-kadang dah 3-4 jam je satu hari. Kadang-kadang lepas Zuhur kita dah free. Pandai-pandai pun tengoklah macam mana. Tapi tak banyak belajar. Tak banyak. Biji banyak masa terluang. Sebab tu saya bekerja part time. Saya kerja macam tu lah. Saya kerja hotel. Dan saya juga bekerja ni lah. Bantu buat part time di satu restoran. Tak sebut lama lah. Tapi di Danau Kota tu agak terkenal juga restoran tu. Restoran jadi mamak-mamak jugalah ya. Dan dia ada buat catering. Which is kami pernah serve. Jadi caterer lah kepada Erma Fatimah. Sebab tu saya duduk situ. Tapi sekali tu je lah. Tak banyak kali, sekali tu je. Tapi saya berada dengan Erma Fatimah dan tim di site lakonan tu. Daripada selepas subuh. Saya tak pastilah mereka mari pukul berapa. Tapi anak lepas subuh anak dah ada. Sebab caterer memang kena awal pagi tuan. Sebab mereka nak sampai pagi. Sampai dah lepas isyak tuan. Satu hari suntuk kami duduk situ. Anak tak tahulah dia berlakon projek apa. Tapi ramailah pelakon masa tu. Ada Erma Fatimah, ada Jalaluddin Hassan, macam-macam. Which is saya memang duduk dekat lah dengan Erma Fatimah dalam satu kemah. Kami masa beli orang. Dan saya tengok masa tu. Dia walaupun orang kata apa, dia biasa-biasa je waktu tu. Tahu-tahulah dia macam mana. Tapi selama saya duduk sehari situ, dia pengarah kot masa tu, anak pun dah lupa, dah 20 years lebih tuan. Tapi sepanjang saya berada satu hari suntuk tu, dekat dengan beliau, dia banyak cakap soal agama. Memang dia banyak cakap soal agama. Kita tak nafilah sebagai artis ni memang dia minat agama. Sampai saya kata waktu itu, ganas juga atas Erma Fatimah buat agama. Memang dia cakap soal agama dengan kawan-kawan dia apa semua. Kita jangan ingat kita yang minat agama tuan. Hati-hati ni pun ramai minat agama tuan. Sebab tu bila dia kata saya buat video ni berasal dari pengalaman saya anak setuju. Pasal anak tahu jugalah dia pasal anak duduk dengan dia. Ya tak? Ya. Apa tak ada ke dalam video tu buat berlaku di luar? Ada je. Penyelewengan agama ni.
Pasal apa berlaku penyelewengan? Dia ada pengikut tertentu. Tuan ingat satu-satu ajaran sesat? Tak ada pengikut ke? Kadang ramai tuan. Sampai majlis agama tu buat Qadiani tu punya besar signboard di Gombak. Tuan ingat sikit ke dia punya follower kat Malaysia ni? Pasal jenis yang orang macam ni lah. Orang yang bersemangat untuk beragama tapi dia tak ada ilmu. Akhirnya dia menjadi bahanlah kepada syaitan laknatullah yang alaih. Syaitan suka orang minat agama, bersemangat untuk agama, nak buat agama, ibadat dan sokong tapi tanpa ilmu. Jangan ingat ya, orang jahat buat maksiat saja ya. Ala kulli hal cerita dia begitulah. Hana pun tak tahulah pasal apa pergi siapa ke syaitan lah, pasal apa. Pasal Emma Fatimah sebut lah kan. Ya. Baik, cerita dia tadi lah. Benda yang harus tak ada apa-apa, tapi kalau kita buat ikut tata cara yang betul, berilmu, benda bukan ibadah, tapi kalau berilmu dapat pahala insya-Allah taala. Ya.